Okay guys, kali ni kita nak bukan balik, nak pergi jeli untuk makan durian. Sebab hari ni musim durian kan? Dekat kebun Tok An. Kat kebun Tok An. Kat kebun atuk. Okeylah, kita akan tengok perjalanan kita. Rasanya akan sampai malam ataupun petang, tak tahu. Mungkin kita akan tengok perjalanan kita. So, mari kita tengok perjalanan kita. Lepas tu record dah mana? Foto record.
Bukit Bunga punya pasar baru. Tapi tak ada orang nak duduk sini. Actually you can go this one, left side. Ambil. Dia ada shop lots lah tepi ni, plaza. Sebenarnya peniaga-peniaga tepi jalan dulu kena pindah masuk sini, tapi diorang tak nak pindah. Tengok ni degil. Orang dah buat tu tak nak tu. Lepas tu Bukit Bunga. Sampai ke Jadi. Jadi simpang jalan masuk kebun. Old house. ramai tu. Pasti tak. Pasti tak usah. Selalu. Okay, rumah lama kami. Oh, sudah banyak kasut tu. Ramai ni. Ramai lah, dia jadi 5 bilik rasa. Kak ni tambah 2 bilik lagi. Boleh lah duduk. Lepas tu ni 2 orang. 2 orang. Kalau 4 orang, 20 orang. Lepas tu beli 4 orang. Dari apa? Katil double decker. Biasalah. Hari tu 10 orang ke 12 orang? Ini Ni kiri. sini. Ha.
Oh, sekarang ni tu. Jalan ni ke? Betul lah je. Dulu naik kat rumah belum. Kata ni dia buat rumah anda. Tak bahaya ke ni? Tak mampu. Memang bau. Dah lah macam ni togel. Okay, jalannya begitu mencabar sekali. Kau sini ke Tori sebelum ni? Dia korek. Siapa yang korek ni? Ini jalan lama, jalan asal hak ni. Hak no, jalan lama. Jalan baru ni. Oh, dah ada rumah kat sini. Dah siap rumah ni. Sini. Nak naik kat rumah ni pun boleh kot. Kita mahu juga situ. Oh, cantik rumah dia. Tapi semua tertutup. Betul. Semua je. Kat rumah dia. Ada bawah ni. Tinggi betul tu. Oh, nak parking ni. Tak biasa lah. Mana? Sini. Ke bawah lagi. Tapi dia orang cakap dah jalan boleh turun ke bawah. Ya. Sebab adik kata dia buat jalan batu tu naik sampai rumah dia. Ni. Parking situ lah. Ni. I think parking sini dia tak boleh naik sampai atas. Dia boleh naik sampai atas ni. Sini je lah. Terus sikit. Naik atas. Takut tak ada tempat corner. Ya. Tu ada durian tu. Ada durian. Boleh naik sampai atas ya. Siapa yang buat jalan ni? Ambil sulung. Okey, kita dah sampai ke kebun. Benda kayu tu. Sini. Ada besi apa tu ya? Dulu batang paip dia kan kat situ. Besi je dulu. Ada petai tu. Petai ada lah. Banyak lah. Oh, hak ni buah. Dia kahwin depan rumah. Ada durian. Yalah. Okey, kita dah sampai kebun. Assalamualaikum. Ada ke tak? Penjaga kebun. Okey, tiny house. Rumah kebun. Tak ada motor, tak ada kot dia orang. Penjaga kebun. Diorang kahwin, depan rumah ada. Oh, mungkin diorang dah ambil petai kot. Wow, banyaknya. Nak jual ke untuk kita ni? Boleh. Oh, durian dah banyak. Mana papa? Papai. Mungkin belum kutip dah kot pagi ni. Terang je kebun dia jaga. Elok je. Okay. Macam banyak perubahan je kebun ni. Nampak dah bersih sikit. Ambil lah nak guna. Kan.
Guys, kita dah sampai kebun atuk. Batuk. Tu tengok durian. Ni buah durian banyak ni. Papai pun ada. Sedap. Rumah kebun. Rumah kebun. Cantik rumah dia. Ni ada buah dia banyak lagi. Saya. Durian. Ni lagi. Ada hutong. Yang lagi dulu. Papai lagi. Tukar ni ambil lah kak. Rumah kebun. Rumah dua tingkat. Sedap minyak air. Hai. Tak makan durian kalau tak muak. Dia murah banyak sangat durian. Hati-hati lah jatuh ni. Sini patah kaki tengok-tengok dah mati. Tunggulah. Aduh. Maksud. Ni lagi ni. Oh ni. Kan dia sampai pingsan. Balik sudah. Oh, ni dalam hutan. Adventure. Rumah kopi. Itulah rumah kebun. Nampak tak dari sini? Sana. Jadi kebun kita masih dekat bukit kan sebab yang ni dah. Ya, ada rumah orang ni. Siapa dah tu? Adventure. Hujan. Rumah lama. Ada orang mana ni?
Pergi rumah dulu. Masalah kau nak pulang ni. Baliklah Kak Din. Ada apa dia? Inilah jelly. This is jelly. Air bu? Ya. Ya bu. Yang masalah bang itu pula. Sebab bu. Ya. Aku kira ada apa? Ya.